Hi guys, welcome back to the channel. Kita dah masuk dalam channel. So kita ada resipi baru iaitu ialah soya chunk. Yang itu ialah dia macam soya lah. Soya kita kena rendam dia sejam atau sejam lebih pun tak apa. Rendam dia baru kita boleh masak. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Okay guys, kita ada 4 biji bawang merah. Lepas tu 3 atau 4 ulas bawang putih, sedikit halia. Ni bawang India ada 1 tapi biarlah masuk jelas sekali. Kita akan blend dia kasar. Jom kita tengok. Soya chunk saya dah rendam dekat sejam lebih lah, dia akan kembang lah. Baru sedap nak makan. Jom kita tengok. Guys, macam biasa kita panaskan minyak sedikit. Nah guys, minyak kita dah panas, boleh letak jintan halus sedikit. Lepas dah letak jintan halus, kita boleh letak bawang yang kita dah blend kasar lah. Kacau dia sebati. Oops, ada bawang tertinggal besar guys. Besarnya. Oops, sorry. Lah blender hari ni dia tak macam tak betul. Mental kot, biarlah dia guys. Kacau dia sekejap. Lima atau 6 minit kita boleh letak bawang putih dengan halia lah guys. Kacau sebati lagi. Biar dia sampai pecah minyak guys ya. Nanti saya akan tunjuk macamanya. Pecah minyak. Bawang kita dah pecah minyak, dah naik wangi. Sekarang kita boleh letak cili powder sedikit. Sedikit je, ikut tingkat kepedasan lah. Lepas tu kunyit sedikit. Lepas tu pencah kari babas sedikit. Lepas tu serbuk ketumbah satu, sedikit je lah guys, tak nak banyak lah. Sedikit. Kacau sebati. Kita boleh kacau dia sebati lah. Biar dia 5 atau 10 minit lah guys. Dia dah kacau sebati, boleh letak garam secukup rasa lah guys. Lepas dah letak garam, kita boleh kacau lah. Okay guys, sekarang kita boleh tambah air sedikit guys. Tambah air sedikit lah. Lepas dah tambah air, kacau.
Kacau sepati. Kita boleh letak kita punya soya chunks yang kita dah rendam lah. Rendam dengan air biasa tadi guys. Okay. Kacau sepati bagi dia mendidih lah guys. Kacau sepati biar dia makin mendidih guys. Bagi air dia kurang. Okay guys, nampak tak soya chunk kita dia dah kering ya. So kita nak tekstur dia macam ni. Sikit je air, tak nak banyak air, nampak tak? Sikit je. So maksudnya dah siap dah boleh makan dengan chapati sedap, dengan nasi sedap. So itu sajalah resipi soya chunk kita hari ini. Do like, share, subscribe to my YouTube channel. Kita jumpa dalam next vlog. Bye guys.